Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam kelas hari ini, Cikgu akan membincangkan kertas percubaan peperiksaan BMSPM bagi Negeri Sembilan tahun 2024, kertas 2, soalan ke-8 iaitu novel. Jom kita mulakan. Dalam bahagian ini, bahagian novel, dua soalan akan diberikan. Okay? Jadi, dalam soalan pertama, mereka akan bagi satu petikan novel. Petikan novel tu boleh jadi dari negeri kamu ataupun bukan dari negeri kamu. Okay? Walaupun bukan dari negeri kamu, kamu perlu jawab juga. Okay? Even though the novel is not from your state, you never studied before, you still have to answer. Okay? Kerana jawapan tu kamu boleh dapat daripada petikan yang diberikan. The answers you can get from the passage given to you. Okay? Jadi biasanya soalan ini ialah 4 markah. Okay, bagi soalan kedua pula adalah tentang novel yang telah kamu pelajari. Okay, contohnya macam bagi Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi keempat-empat ni zon yang sama. Okay, jadi novel yang akan diuji ialah novel tingkatan 4 iaitu Lieutenant Adnan Wirabangsa dan Tirani untuk tingkatan 5. Okay, jadi kedua-dua novel calon perlu belajar, perlu baca dulu, fahami jalan cerita dalam kedua-dua novel ini. Ada pelajar tanya cikgu, boleh tak saya hanya baca satu sahaja daripada kedua-dua novel? Mungkin saya baca Lieutenant Adnan saja. Saya tak nak baca Tirani. Boleh tak? Jawapannya tak boleh. Kadang-kadang soalan yang akan ditanya adalah berdasarkan kedua-dua novel yang telah anda pelajari. Okay, jadi mari kita lihat soalan pertama. Baca petikan novel di bawah dengan telitinya, kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Entah apa yang membawa kaki Zaid ke situ. Don't know what brought him there. Okay, jadi di sini, dia sendiri merujuk kepada Wahidah. Okay, jadi Wahidah dan Zaid ni sebenarnya bekas suami isteri, ya. They already divorced. Okay. Dia sendiri rasa ingin menyumpah. So, she wanted to curse. Curse at who? Curse at him lah. Okay, Zaid merenungnya. So, Zaid was staring at her. Wahidah tercenung. Tercenung ni maksudnya dia diam, termenung. She was like quiet, like daydreaming. Ya? Tanpa dipelawa, without being invited, tanpa sekan silu, without even being shy, Zahid melangkah masuk. So, Zahid wanted to go in. Kemudian tercegat means like standing still, kira-kira 1 meter daripada pintu. So about 1 meter away from the door. Okay, Wahidah mengalihkan pandangan. So Wahidah was like, look elsewhere, pretend that she didn't see him. Dia bingkas bangun, okay, immediately stood up dan berjalan perlahan-lahan ke arah pintu and try to walk slowly to the door. Apabila melihatnya, hati Zahid tiba-tiba berbunga. Means like, suddenly Zahid feel like still love her, miss her so much, yeah. Telepati rindu mengena sasaran, fikirnya. Harapan untuk Zahid berbaik-baik semula naik menjulang. Zahid wanted to get back with her, okay. Yang nyata sangkaannya meleset sama sekali. But Wahidah, no. Okay, say no. Nah, dia tak nak. Ya. Okay, Wahidah serta-merta ingin keluar meninggalkan tempat itu. So Wahidah wanted to like immediately leave the place. Namun, Zahid cepat-cepat menangkap tangannya. So Zahid was like, hold her hand. Okay? Hold her hand. Kemudian Wahidah berhempas pulas cuba melepaskan diri daripada genggaman tenaga lelaki itu. So she's like trying her best to like pull away her hand from Zahid. Dalam masa yang sama, at the same time, Wahidah tidak henti-henti mengomel bagaikan terkena histeria. So she's like screaming like gone crazy. Okay? Okay, jadi mari kita lihat soalan yang diberikan. Nyatakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Wahidah apabila Zahid bertemu dengannya 4 markah. So what are the actions? What did she do? Okay, when Zahid met her. Nyatakan tindakan-tindakan yang dilakukan. Okay, jadi tindakan yang pertama ialah dia sendiri rasa ingin menyumpah. Okay, jadi dia sendiri rasa ingin menyumpah. Okay, jadi pastikan kamu mula dengan antara tindakannya yang dilakukan oleh Wahidah ialah, dia sendiri rasa ingin menyumpah. Okay, kemudian Wahidah tercenung. Okay, dan mengalihkan pandangan. Okay, dia bingkas bangun dan berjalan perlahan-lahan ke arah pintu. Okay, dan Wahidah serta-merta ingin keluar meninggalkan tempat itu. Okay?
Dan kemudian Wahidah berhempas pulas untuk cuba melepaskan diri daripada genggaman tenaga lelaki itu. Okey, kemudian Wahidah tidak henti-henti mengomel bagaikan terkena histeria. Okey, lepas kamu dah siap semua, pastikan kamu semak ejaan, okey, tanda baca dan juga struktur ayat. Ya, kemudian dapatlah 4 markah. Mari kita lihat soalan kedua. Jawab soalan di bawah berdasarkan novel-novel berikut. Jadi kita ada Lieutenant Adnan Wirabangsa dan juga Tirani. Okey. Teguran perlu, ini tentang teguran ya. Teguran perlu untuk memberikan kesedaran, make us aware, make us realize kepada pembaca, okay, to the readers. Berdasarkan 2 buah novel yang anda kaji, based on the 2 novels that you have read, huraikan satu peristiwa yang memberikan huraian. Jadi di sini, setiap novel kamu perlu bagi satu peristiwa yang memberikan teguran kepada pembaca. Okey, 6 markah. Okey, jadi di sini cikgu dah sediakan jawapan penuh. Okey, untuk Lieutenant Adnan Wirabangsa, berdasarkan novel yang saya kaji, iaitu Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib. Jadi mesti mula dengan ayat ni ya. Okey, terdapat beberapa peristiwa yang memberikan teguran kepada pembaca. Peristiwa yang memberi teguran kepada pembaca ialah peristiwa penduduk kampung yang buruk sangka terhadap Pak Saidi. Means they think wrongly of Pak Saidi kerana menghantar Adnan ke sekolah Inggeris because Pak Saidi sent his son Adnan to English school. Okay, bagi mereka, tindakan Pak Saidi itu akan menyebabkan Adnan mungkin keluar daripada agama Islam because they worry that this will cause Adnan to be out of Islam, maybe convert. Okay, convert to another religion. Jadi peristiwa ini memberikan teguran kepada kita agar menyiasat dahulu sebelum membuat tuduhan yang melulu. So this teguran is like a lesson to us, okay, to investigate first before accusing someone. Okay? Okay, manakala untuk novel Tirani pula. Okay, jadi berdasarkan novel yang saya kaji iaitu Tirani karya Bib Sabaria, terdapat beberapa peristiwa yang memberikan teguran kepada pembaca. Okay, peristiwa yang memberi teguran kepada pembaca ialah peristiwa Wahidah terkenangkan zaman persekolahannya. So, during Wahidah's schooling days, rakan-rakannya iaitu Sinuar dan Siman sering mengejek rupa parasnya. Always tease her because she wasn't beautiful last time. Ya, hidungnya yang pesek means flat nose. Sering menjadi gurauan mereka. So, they was like laughing at her face, laughing at her nose. Ya. Peristiwa ini memberikan teguran kepada kita. So this incident teach us agar tidak menghina rupa paras seseorang. Okay, don't tease people based on how they look. Okay, jadi di sini, lepas kamu dah siap, kamu perlu semak, tanda baca, ejaan, struktur ayat, pastikan semua betul, dapatlah 6 markah. Sekian saja video untuk kali ini. Ingat tonton video cikgu yang seterusnya iaitu soalan ke-9 rumusan akan datang tidak lama lagi. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!